Apakah hukum buat haji tapi ada hutang? Hukumnya harus dan haram. Bila harus, kita ada hutang tapi kita cover dah ke tuang hutang. Kita nak pergi haji dulu, balik haji kita bayar hutang. Okey, harus okey. Bila haram? Tarikh bayar hutang ialah tarikh kita pergi haji. Sampai masa kita tak pergi bayar hutang, kita pergi haji, haram. Haram pergi haji, haram tak bayar hutang. Faham lagi? Dengar baik-baik. Hutang ni wajib dah bayar. Bila wajib bayar? Ada syarat, dua syarat. Yang pertama, sampai tarikh yang dijanjikan. Lagi tak sampai tarikh, tak wajib bayar, sunat bayar. Yang kedua, pada tarikh yang kita janjikan ada harta. Pada tiba-tiba sampai tarikh dijanjikan, kita kena rapor, tidak berdosa. Faham lagi? Jadi sampai tarikh kita nak bayar hutang yang dijanjikan, tarikh tu kita nak pergi Mekah. Mungkin kena minta uzur dengan tuan. Tuan kata aku tak boleh, wajib bayar juga. Tak boleh pergi Mekah, kena bayar hutang. Faham lagi?